Buffet Ramadan tepi padang golf yang murah yang ada kambing, ada sate, ada roti john. Bukan tu saja, ada macam-macam lagi makanan menarik. Ada gulai kawah kambing, ada sup perut, sup tulang. Bukan itu saja, ada spaghetti, ada meatball, ada lemang, rendang, ketupat, ada serunding, ada yong taufu. Lepas tu ada otak-otak, mi kari pun ada weh. Bukan setakat tu saja, goreng-goreng macam mi goreng, kuih tiaw. Lepas tu dessert dia ada macam-macam pilihan dessert. Ada cheese tart lagi weh. Ada goreng-goreng ABC pun Hari ni jom kita nak berbuka puasa dekat Club Golf Sri Selangor. Jom kita. Hello, what's up guys? Memang best tau berbuka puasa dengan view padang golf yang cantik macam ni. Dekat sini dia ada kambing golek. Kambing golek dia kau tengoklah dia punya kuah black pepper memang pekat sangat kan. Selain tu juga kat sini ada sate. Ambillah seberapa banyak sate yang korang nak, unlimited weh. Kat sini juga ada roti john dengan ikan bakar. Dekat belah dalam pula ada macam-macam pilihan lauk dekat dalam kuali ni. Ada ayam, ada ketam, ada daging. Masa Syapek ni dia ambil nasi, dia ambil semua lauk-lauk yang ada dekat sini. Menarik kan? Kat sini juga ada gulai kawah kambing. Lepas tu ada sup juga, ada sup perut, sup tulang. Selain tu juga kat sini ada nasi goreng, ada macam-macam pilihan makanan. Makanan western macam spaghetti dengan meatball pun ada dekat sini. Tengok siap ada wedges lagi tau. Kalau nak makan makanan gaya macam lemang, ketupat, rendang, serunding semua ada. Tengok yo tofu pun ada weh dekat sini. Tengok otak-otak pun ada. Ambil lah sebanyak mana yang korang nak. Ada mi kari. Selain daripada mi kari kat sini juga ada macam-macam gorengan. Macam kuih tiaw, mi goreng, digoreng panas-panas tau. Tengok lempeng pun ada. Dekat sini dessert dia memang macam-macam pilihan dessert. Ada kuih-kuih tradisional, ada cheese tart, ada kuih raya weh dalam bekas. Tengok ada muffin, full lah memang best. Tengok dadih pun ada. Goreng-gorengan macam cekodok, goreng pisang, cucur, bubur, semua ada. Tengok pecal, kerabu, ABC, macam-macam lah makanan ada kat sini. Air balang pula kita orang try dia punya air katira weh. So inilah makanan kita ambil untuk buka puasa. Best kan makan sambil view padang golf yang cantik macam ni. Boleh aku cakap makanan dekat Club Golf Sri Selangor ni memang sedap-sedap dan pilihan dia sangatlah banyak. Untuk harga yang murah macam ni, makan dekat Club Golf bagi aku ini antara buffet Ramadan dekat Club Golf yang paling murah. Kalau kau tahu harga dia dekat Caption. Okay, so korang datanglah buka dekat sini. Apa pun, jom kita makan.